Majlis Perbandaran Selayang MPS melaksanakan operasi bersepadu pematuhan syarat pelesinan di sekitar Pasar Borong Selayang Baru pada 10 Julai lalu. Operasi melibatkan Jabatan Pelesinan, Jabatan Penguatkuasaan dan Keselamatan, Jabatan Pengurusan Sisa Pepejar dan Kesihatan JPSPK serta Jabatan Korporat bagi memastikan pematuhan syarat lesen, kebersihan dan peraturan ditetapkan. Jabatan Pelesinan MPS mengeluarkan 2 notis pematuhan syarat, 5 notis tutup premis, menutup 5 premis, menarik balik 2 lesen perniagaan serta mengeluarkan 2 kompaun. Pada masa sama, JPSPK turut menyita 62 ekor ayam hidup, mengeluarkan 17 kompaun kesihatan, menutup sebuah premis serta mengeluarkan 5 kompaun lain. Selain itu, Jabatan Penguatkuasaan dan Keselamatan pula melaksanakan sitaan membabitkan 18 inventori. MPS memaklumkan operasi penguatkuasaan akan diteruskan secara berkala bagi memastikan semua pemegang lesen mematuhi syarat pelesenan dan peraturan ditetapkan demi kepentingan masyarakat.